Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okay, saya berada di workspace saya ni. Okay, saya nak ngecat benda lah ni. Ni Tomika ni. Benda ni bukan saya buat, tapi boleh beli dekat mana tu, dekat pasar-pasar raya. Saya beli dekat konsep saja je. Dah lama tak buat apa ngecat-ngecat Tomika ni kan. Dulu rajin, masa zaman sekolah dulu rajin lah kan. Kita ambil tanah liat dekat paya, lepas tu kita design sendiri. Sekarang ni dah tua ni kan. Cuma itu hari ternampak lah benda ni kan. Jadi benda ni untuk yang mana ibu bapa ni kan, untuk program dengan anak-anak, boleh lah beli benda ni. Beli, lepas tu buat dengan anak-anak kan, buat design apa-apa. Saya ni cuba-cuba je, dah lama tak main benda macam ni. Claudette Watkins, hi. Welcome to my workspace. It's only inside my room, and I'm doing pottery painting. While listening to the music. Kita buat lukisan sikit. Benda ni tak tahu lah result dia macam mana, sebab kita main tonyoh je. Kita main tonyoh, geram macam ni. Ni kita try. Okay. Tengok warna kuning pun dah habis. Aduh mak, macam mana ni? Kita guna warna lain. Asmara yang terindah mewarnai bumi yang aku cinta, membolehkan aku terbang ke atas, ke langit ketujuh bersamamu. Tomika ni bukan saya buat, saya beli di pasar raya ni, banyak jual ni sebagai mainan. Dia macam ni dia punya tu labu sayung. Jadi ini aktiviti ni sesuai lah kalau kita nak buat dengan anak-anak ke, ataupun kalau yang mana guru tu kan nak buat aktiviti dengan anak muda. Ini nak jadi apa ni Mungkin kalau ada pen yang tu kan, lukis lah macam corak-corak etnik tu kan. Tunggulah nanti cek. Ada lah sini. Oh ada. Boleh kita buat macam orang kata dahan sikit-sikit kan, nak nampakkan dia korang macam kat hutan. Buat macam akar. Tu dia. Kan buat tulisan apa-apa. Mungkin kalau saya tak pandai, boleh buatlah hat sikit ke apa sini kan. Untuk selamatkan lah ni. Ini saya agak sikit puas hati lah, sebab nampak lah sikit objek dia macam alam kan. Macam alam, hutan, ada langit, black hole. Jadi minggu depan kita ada live lah. Tengoklah macam mana kan. Kalau ada, saya nak pasang robot Gundam pula. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam hormat semua.